Kalau kita sudah taubat nasuha, dulu tak solat, kena solat balik. Tu baru soalan. Nak soal pun tak pandai. Tak apalah, korang-korang tanya. Kita jawab ni, sepakat ulama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Wajib kena buat solat yang kita tinggal dulu tak buat. Nak? Mau nak mari Facebook ke apa ke, 4 mazhab wajib kena buat. Nah. Dan nak buat mana? Buat macam biasa. Tidak ada waktu yang dilarang kerana bayar hutang. Yang tak bolehnya kita nak buat yang tunai, baru ikut waktu. Subuh kena buat waktu subuh, zuhur waktu zuhur, maghrib waktu maghrib. Nak bayar hutang tak ada masalah, anytime, any place, anywhere. Tak masuk lagi waktu zuhur, kita nak sembahyang zuhur, boleh tak? Tak boleh, tak masuk lagi. Tapi kalau kita nak qada, boleh.